بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat baik perangai dan jahat perangai. Itu yang itu yang perangai yang buruk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Fa husnul zahiri huwa jamal kama arafta. Wa husnul batini huwa ghalabatu sifatil hamidati ala sifatil madmumah." Artinya maka bayi itu terbagi atas dua bahagian. Perangai yang baik bagi kedua. Pertama baik pada zahir, iaitu elok rupa pada zahir badan. Yang punta lagi baik pada zahir, nyanggir rupa. Seperti yang telah anda ketahui akan yang demikian itu yang dapat dilihat oleh mata kepala. Dia rupa bentuk lagak yang baik pada zahir. Dan kedua baik pada batin, iaitu dinamakan baik perangai. Baik pada batin, mana batinnya bukan hati. Yang gunanya perangai, kita perangai. Dan perangai yang baik, iaitu orang yang alim bersifat dengan segala sifat yang kemuliaan atau bersifat dengan sifat kesilaan. Perangai yang baik yang kini orang yang pada kebiasaannya kan tipe yang terpuji, tipe yang low. Jadi bermula makna perangai yang baik itu bersifat akan berbuat akan ibadat yang 10 yang tersebut dahulu itu. Jadi orang yang memahami dengan baik, orang yang dengannya berbuat ibadat yang 10 yang telah terdahulu itu. Iaitu tipe-tipe batin yang kali ikut kali. Dan menjauhi ia akan maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Dan lagi akan datang penceraian bicara ibadah yang batin dan maksiat yang batin itu insya-Allah taala pada tiap-tiap bab. Tahu ke walaupun kalau pegang rekod secara penjumaan secara jumlah itu akan memperinci di bagian. Bermula baik pada zahir itu iaitu daripada alam ajsa. Get balahi itu kebaduh lain. Dan baik pada waktu itu iaitu pada alam arwah. Get batin alam roh hukum batin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Fa nahnu nuridu bi husnil khuluqi surat al-batinah bi qadri ma yamhi anhu sifatil madmumah wa hudu badanuha sifatal mahmudatan wa huwa husnul khuluqi." Wa damamul husnul khuluqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka kami kehendaki dengan baik perangai itu iaitu surah yang pada zahir. Mana surahnya apa? Dia pahami yang lainnya, yang kena rupanya tu. Maka kami kehendaki dengan baik perangai itu iaitu surah yang batin. Artinya maka kami kehendaki dengan baik perangai itu iaitu surah yang batin. Dengan sekira-kira barang yang hapus daripada batin itu segala sifat yang kecilaan. Maksud bukan memahami yang pahami batin ini, iaitu memahami dengannya dengan pahami yang terpuji, terhapus daripada
bukan perangai ada pun sifat yang kecelaan. Dan iaitu gantinya itu di dalam hati segala sifat yang kepujian, gaduh sifat-sifat yang bukan dalam hati yang sifat yang negatif, tinggal memahami dengan sifat yang negatif. Maka iaitulah dinamakan bayi perangai. Bagi perangainya bukan get hati ni. Maksud lagi artinya sembah badan ni. Dan kesempurnaan bayi perangai itu iaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangi bayi yang sempurna nyanalah pada Rasulullah. Dan seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu, bahawa mengusahakan pada menghasilkan ia akan segala sifat yang kemudian itu dengan memerangi akan nafsu yang amarah, dengan membuangkan segala sifat yang kecilaan, seperti ia membuangkan akan ghadab, yakni kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan halim, dengan membuangkan duri di dalam hatinya itu akan bakhil, akan membuang dari dalam hatinya itu akan bakhil, yakni kikir, supaya bersifat dengan safi pemurah. Seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan dalam akhirat itu, bahawa mengusahakan pada menghasilkan akan segala sifat yang kepujian. Orang yang harap yang boleh kemuliaan akhirat, dia ganya disebut dengan sifat terpuji, dengan memerangi akan nafsu yang amarah, melawan nafsu amarah. Nafsu amarahnya nafsu yang bekatnya untuk maksiat. Dengan membuangkan segala sifat yang kecilaan, buat yang kecila yang bina, seperti ia membuangkan akan ghadab, yakni kuat marah dari dalam hatinya. Takkan orang yang lebih lucu kabengih. Ini sifat ghadab. Jadi sifat ghadabnya pindah baiknya di dalam hati, supaya nak berperangai dengan yang terpuji, supaya ia bersifat dengan halim. Waktu yang Allah beri ini, kalau bersifat dengan halim yang penyayang ini, dengan membuangkan dari dalam hatinya itu akan bakhil. Bakhil energi dalam hatinya, yakni fikir, supaya bersifat dengan safi. Itu sifat terpuji, sifat halim, bukan kata saya. Sifat safi pemurah atau karim, yakni bermurah hati, dan membuangkan ia akan sangat kasih harta dan kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan dahil. Yang dahil itu dunia, kasih pada dunia, kasih harta, yang sifat batin yang bukan yang tersila. Dan membuangkan dari dalam hati itu akan takabur, supaya bersifat ia dengan tawadhu. Tawadhu itu mulia, takaburnya itu tersila. Dan membuangkan dari dalam hatinya akan riya, supaya bersifat ia dengan ikhlas. Riya, buat ibadat dengan riya. Riyanya maksud batil. Sedangkan ikhlas yang kemuliaan batin. Adapun bayi batin kan, batin yang baik iaitu batin yang bersifat dengan ikhlas. Batin yang buruk iaitu batin yang bersifat dengan riya. Dan kiaskan olehmu akan segala sifat yang lain itu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsinu akhlaqakum. Ahsinu akhlaqakum, artinya baikkan oleh kamu akan perangai kamu itu.
yakni usahai oleh kamu akan menghasilkan perangai yang baik. Dan begitu usahakan wangi katanya bukan begitu. Dan jikalau dengan bersusah-susah sekalipun pada permulaan menghilangnya itu pun bukan terpegat akhlaknya, memang gahol payah. Haitim kerana dirinya buat benda bukan dengan ngalam. Jadi tanya dia bukan makan yang boleh dia makan. Tanya betul-betul si orang dengan dah pun. Cuma untuk kita jalan kita pedih, pedihnya baju-baju. Kadang-kadang tu ada pedih, pedih bajunya tekelau, yang dia terlawan. Dohon untuk pedih juga. Kita cik pedih, lagi ni banyak cik dia pedih baju-bajunya kan kita. Pedih baju-baju, orangnya tak pedih tak punya bawakan tak pun bukan limang pokok ayah. Ini tak pun jujur, tak pun pokok terima. Kadang-kadang yang hokok tak pun terima tu. Lagi ni lagi kita pun bukan titik bengah dengan yang gulang dulu. Anak dia mau pun, baik cek gulang hingga air dia gulang. Dapat titik orang. Titik orang juga, dia mau kawan tu menghargai. Baca-baca. Tapi yang menasib, yang tiga dia bukan lagi yang mana beli makan juga. Yang kat lagi dia. Tiga je dia bukan lagi awak lagi contoh orang kalau dua telemu. Yang mana dia pun dia kalau apa nya naik kenapa dia abu. Hanya bulan kira. Lepas tu kuang kena bantang pon fresh. Dia kena lego kalau di pom tu. Caranya kegugulan. Dia pom. Pom dah tak tu nak tinggal berputar ni dalam pom tu. Apa ni pom lego tu agak pentat. Itu. Jadi cara dia untuk dia bukan berakhlak dengan akhlak baik, dia baca-baca. Baca-baca dah faham. Dan jikalau dengan bersusah-susah sekalipun pada permulaan menghilangnya itu, tetapi pada akhirnya itu mudah berperangai dengan perangai segala yang baik itu. Sekira-kira jadi ada. Bukan biasa dia orang biasa mumpat. Sekarang enggak mumpat, lah duduknya sekarang mumpat. Menjadi ni kita mumpat dia betul kayak tahan bahan. Dia nyubek betul-betul tu lepas. Apa-apa hangat. Dia coba-coba nak kunci dia ni kunci bukan lo. Jadi dia biasa ni orang tu dah. Ni nak orang tu begitu nak dengar orang kena apa mumpat. Anak tak ada heran. Nak kena hidup pun. Berasa ni. Jadi menyukai adat dia berperangai dengan baik yang tak apa. Dan jadi tabiat sekalian sifat yang kemudian itu bagi orang yang salih itu. Orang salih orang yang menuju kemudian akhirat. Yang orangnya kajian adat dengan berperangai dengan perangai yang baik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alul khaira 'adatan." Artinya bermula segala kebajikan itu jadikan olehmu akan adatmu. Kebajikan itu yang bukan bagi dapat ke adat lain. Dan jadikan akan tabiatmu, yakni jadikan oleh kamu akan adatmu itu perangai dengan segala perangai yang baik. Jadi tak pergi adat katanya berperangai dengan perangai yang baik kita jangan. Pergi ke adat. Ini adatnya kamu empat lah, umum ni.
Adatnya ni kata ramai kamu empat. Mana orang mana tu ramai ada orang mana. Cuma ni mandu. Ada kecuali. Jadi no kita cara adat tanya menyuruh ramai be empat ni kan. Udah ni tanya be tadi agak. Ni doa ni mungkin kecil-kecil ni apa udah hanya mungkin ni be ke buku kecil awal. Tengok dia nak kecil ke ni kalau kecil ke ni be kecil awal. Nur dia kan bukan hai kata satu dalam bangka. Yang hai dengar kan ni. Bukan hanya dia tu biar lagi siapa. Ni lah yang bukan. Lawan ni. Yang biar bukannya. Tanya kalau menjaga. Yang buatnya kalau menjaga orang tu tengok menjaga tak kena dia tengok pula. Moga kecil. Kalau ada tengok dia lagi siapa. Hama tu. Berahai mentebak ni awalnya kan bisa ada betul. Jadi dia kamu bekek awal hanya. Jadi bukan benar. Tanya sama-sama ada orang awal kau pergi kampung ni, mana nak ada kampung. Awal dia yang biasa. Biasa banjir kecil ni, isi banjir lapang dah kecil. Lagi dia tanya kau buat ni. Bukan perubahan besar-besaran. Lagi kecil awal. Jangan. Jadi betul tinggi mana. Yang ini apa? Awal mana dia nak. Tapi tadi itu banjir kecil, mumpak kecil awal ni. Yang perangai tidak baik, yang kedua yang bukan perangai tidak baik. Hanya bukan hanya lembu nanti kamu lah, bukan bisa. Jadi bek supaya beknya jadi kayak kau ni. Jadi yang ada benar menyukai dulu bek bukan. Cita usaha no bek dia benar. Adat tanya berangai dengan perangai yang baik. Jadi empat yang perangai ataupun bukannya batin yang buruk. Jadikan oleh kamu akan kebajikan itu sebagai adat. Menyuka adat kebajikan menyuka kajikan adat. Adat tanya walaupun tabiat kita tabiat gay itu mungkin kita tabiat bu pada orang tu nak gay dia tabiat tanya pun tabiat gay kata ini untuk gay pun kayak pendalawan nafsu marah. Dan sekali olehmu akan berbuat ibadat yang lahiriah dan ibadat yang batin. Dan kekalnya dan berbuat ibadat lahir dan ibadat batin. Contoh je tanya kematanan tanya tak ikut bah. Ana yang ikut bah. Tapi yang sebenarnya qabliyah madiyah ni. Nya padahal qabliyah madiyahnya bukan ibadat lahir. Jadi dapat adat nama ibadahnya. Pun mahite, pun menang semayang, menang tiga-tiga dengan alaikum dawi, tiga kamu. Ini tiga deh. Punya lebih-lebih itu yang sebelum berdetak itu bayar. Jangan ada buat baju buku le omong le, baju buku tu. Jangan kopi le. Kuih yang makan je, dia nanti semayang. Semayang, ane semayang icar, punya semua, beda-beda le, semayang le dua kan. Tiga orang buat. Beda di mana ni? Di luar di mana malam kalau buat. Tiga ada malam, ada malam tujuh. Buat orang ni apa buat? Nampak dia ha? Mungkin hanya apa? Dan Malaysia kena macam ni tahu. Memang bayangnya bayang diri. Diri ni menjadi ubat yang aktif,
dua bos yang kat mai. Yang bagi awak tu awaknya di Bogor. Kata nak. Apa orang mana apa untuk mengenai dia. Yang menjadi banyak itu tentang mengenai Macam mana ni mak? Punya bukan punya kamu tadi. Tadi kan yang bukan ini nak hanya ada yang apa? Mana ada yang Bali ada teman-teman wiri ni. Jika kata mau nyaka. Mungkin yang ada akan pun. yang tu mana tu Menyuruh nama dia ni kan pun Bali ya. Ini nama dia perlu ni okey ni. Macam bagai-bagai mana ni. Jadi kan pun bukan Bali. Sebelum Moib itu Nebalian tu. Qabliyah. Qabliyah ni. Artinya qabliyah hanya bukan yang lain muakkad. Sunat yang hanya muakkad. Sunat. Sebelum Moib Menyuruh yang dengan dalam murid lain muakkad. Menyuruh murid nya muakkad lagi yang lincah. Dengan murid yang lain muakkad. Dengan lincah yang lain muakkad. Mana murid nya muakkad, lincah muakkad. Mana muakkadnya sembahyang yang sunatnya dikuatkan. Yang fadilahnya tidak diberi. Yang dia bukan punya sunat muakkadnya sunat yang dari kubur dari Rasulullah dan dari pegang-pegang. Hadis qauli dan hadis fi'li. Ini sunat muakkad. Sunat muakkad fi'li betul ataupun qauli betul. Hadis-hadis fi'li atau hadis qauli. Dan jauhi oleh kamu akan segala maksiat yang zahir dan segala maksiat yang batin. Dan sebab mengekali akan yang demikian itu, jadi hasil engkau berperangai dengan berperangai yang baik itu. Sebab dia terpenjuru maksiat lahir dan maksiat batin, sehingga dapatlah dia memahami yang baik. Dan sebab yang demikian itu, jadilah engkau kasih akan Allah Ta'ala. Dan ridalah engkau akan dia. Namanya maksiat lahir batin belum batal. Nak batal. Anak batal. Ini kabut perangai yang baik. Yang ridalah engkau akan dia. Kasih akan Allah dan ridha akan dia. Lagi akibat Al-Quran yang bukan dari Allah, yang wajib dari Allah. Dia katanya terima dengan tenang hati. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'budullaha fi ridha. Fa in lam tastati'u fa fi sabri 'ala ma tukriduna khairun lakum." Khairun katsirun. Artinya berbuat oleh kamu akan ibadah yang zahir dan yang batin itu di dalam keredaan, yakni dengan suka hati. Dah bubuh ibadah lahir dan ibadah batin dengan tenang hati dah bubuh. Baik terpaksa. Dah pun baik benda-benda baru. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati itu, maka berbuat ibadat di dalam sabar atas barang yang engkau benci itu. Menyuhai dan buat ibadatnya secara tenang, bukan tenang hati. Berbuat ibadat di dalam sabar atas barang yang kau benci. Tapi buat ibadat antara dia tetapi ada terbuat yang benci. Jadi buat yang bukan yang tak benci, yang beda buat.
Kita benci hai pokok yang ditam-tam. Iaitu kebajikan yang amat banyak. Iaitu kekal olehmu dalam berbuat ibadat yang zahir dan berbuat ibadat yang batin. Dan kalau dengan tiada suka hatimu sekalipun. Tapi tetap dia yang buat datang buat yang gennya, buat lahir buat batin. Walaupun hati dia hai terima. Hati dia hai tim. Walaupun benci hati buat ibadat, nyen tak tahu tak apa tak tahu dah ibadat kepada. Jadi itu menghilangkan yang batil itu, yang batilnya mungkin baca ayat Al-Quran. Benar itu menghilangkan yang batil. Habis akhirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang batil itu batilnya. Kita baca Ya. Tapi ni ada baca-baca yang macam ni. Yang pertama lah kan ilmunya benar. Ilmu kekiban cara daripada orang maksud betulnya. Kekiban cara berperangai dengan perangai yang baik. Tengok caranya ke antara perangai yang jahatnya betul-betul juga. Dia tu berkata sigurnya juga buat mana. Jadi masalah hanya orang maksud betul memang maksud betulnya bukan mufat. Mufat berkurang. Jadi ini kita baca beda pula. Baca dulu jangan kena buka. Kita tendor. Oh ada tendor tak boleh. Nyukan nyahan tak tamu memang bukan. Orang tak biasa. Tamu-tamu ni aku kali yang berapa jangan yang mana. ini gaji kemakanan. Ini kan. Gaji kemakanan. Jika dia bukan upahnya jika dia budaya. Ini budaya ni, dia betul nenek rohnya kan. Dikau je lah apa nak ni? Dikau je lah apa nak ni? Bahkan tu kadang-kadang si orang punya apa? Oh jika kamu hubungi ni, kamu ni tu banyak-banyak. Kadang-kadang tu ada tu. Dia bukan baru. Dia bukan baru. Dia orang bukan. Dia baru bukan. Ngaji lagi kan? Kalau lagi ni. Lagi yang mau ni nak. Bukan. Cukup betul. Jadi sembah lalu akan Allah, sembah bukan ibadat zahir, ibadat batin pada ridha Allah. Pokoknya bukan dengan ridha lain. Ridha nak ridha dia buat ibadat bukan bergalat. Ia hanya kuasa dan pada fa'ilam, maka jika dia tidak kuasalah kamu pada sabar di atas barang yang kamu benci, dianya itu kebajikan yang banyak. Jikalau dengan tiada suka hatimu sekalipun, maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak. Yang tiada berbilang pahalanya. Ya, ibadat ke Allah, ibadat zahir, ibadat batin. Ridha, batin hati ni. Terbuat ibadatnya batin hati. Menyuhana kuasa kita terbuat batin hati benar. Terbuat bukan hati ni meh. Yang bukan maka sabit pada sabar di atas barang yang kamu benci itu baik kebajikan yang banyak. Hana ridha dah buat, hana buat juga. Buat juga ni. Dia tak kebajikan. Tengok mati kata tengok kan. Ridha. Yang ini tu pun orang yang dia buat main-main yang maknanya kabiah ni. Jadi tapi betul-betul. Bukan hatinya dia dah dapat kata lagi benci dia ni.
Yang bak hatinya kan kebaikan yang banyak, yang banyak. Pun gaya-gaya kabiah mandi ada buku dia jemaah. Mahan hanaria baria je lagi. Orang yang kau nak tak orang buku. Jika kau tak buat di rumah kan. Rumah tinggal ketika itu punya hana dak mayang kabiah mandi jangan. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya perbuat oleh kamu akan ibadat yang zahir dan ibadat yang batin. Hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat. Dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak yang tiada dapat dikira-kirakan dengan bilangan akannya. Berbuat oleh kamu akan ibadat yang zahir. Ibadat zahir ada buku, ibadat batin ada buku. Mana ibadat batinnya hati dia, hati ada buku ibadat bukan berdiri oleh hati ya. Asalnya menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala. Orang yang kita buat dalam hal berbuat ibadat, kita buat dalam menjauhi maksiat. Berbuat ibadat itu betul. Maksiatnya dengan hang betul. Yang orang yang sabar di atasnya wujud pahala oleh Allah dengan pahala yang amat banyak yang hana tiada yang tiada dikira-kira dengan bilangan akan ia. Pada itu wujud pahala orang banyak hana betul. Ayo dan adalah sabar itu iaitu permulaan maqam, yakni permulaan martabat orang yang salih. Bagaimana bukan tentang banyak pun nyawa bab ilmu tahu. Yakni yang menjalani akan jalan tariqat ahli sufi ini seperti kata Ibnu Ruslan di dalam hikamnya. Awalul maqami sabru ala muradihi ta'ala. Wa awsatuha ridha bi muradihi. Wa akhiruha antuk wa akhiruha an nukiru bi muradi. Artinya permulaan daripada segala murad orang yang salih yang menjalani akan jalan tariqat ahli sufi itu sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Makna murad maksud. Permulaan daripada segala murad maksud orang yang salih yang menjalani akan jalan tariqat ahli sufi itu sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dua mentong yang kehendak Allah Ta'ala dia tiranya yang bersabar. Yang menyona-mena mati kai ba'anin pun ba'an merah tahu merah dekat. Dan pertengahan martabat orang yang salih itu iaitu ridha dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia itu. Tingkat waktu nyalam, tingkat mendengar. Pukul mentong yang menjadi datangnya yang kehendak Allah Ta'ala nya ridha. Apa tak apa betul kalau nanti ridha kan latih itu betul. Jauh. Betul mana? Tak apa ni bukan hanya malah. Hati nak dia benar latih. Tapi menyuridha nya hanya dia kerja ikhlas menerima. Mesti yang mengujuk oleh Allah pun takdirnya tak ada berwala apa. Ni jika kehendak Allah. Jika qada qadar Allah lagi. Memecut hana bukan hana kalau besar. Alhamdulillah. Mungkin kadang hana gitu penuh ibadah. Nya ridha. Nya tingkat berdua.
Dan akhir martabat orang yang saleh itu yaitu bahawa adalah engkau itu berlaku dengan murad kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Sekira-kira bahawa engkau lihat dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan dan segala perbuatan makhluk itu yaitu terbit daripada kudrah Allah Ta'ala dan daripada iradahnya. Ini tingkat yang bukan yang terakhir, tingkat yang kedai-kedai. Ban-bandum segala yang terjadinya nyo dih buat mata hati orangnya, nyo ban-bandum nyo buat Allah semata-mata nyo karena Allah. Itu yang terjadi waktu orangnya, nyan ban-bandum dih mata hati orangnya nyan buat Allah. Ana bukan hana raya bapak makhluk, ban-bandum buat Allah. Makhluknya nego buat ibu buat makhluk. Ini di hakikatnya buat Allah. Allah kena. Ini waktu riba lah. Pun sabar kedua riba hanya pulang hutang rumah Allah. Dan dinamakan akan martabat yang akhir ini pada istilah ulama ahli sufi akan fana. Fana apa? Yakni fana segala makhluk. Fana segala perbuatan makhluk itu di dalam cukup akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Jadi yang makam yang kedua benar, yang pun nak guna sabar, yang kedua rida. Yang kedua makam fana af'al. Fana af'al pun fana buatnya. Yang kau buat Allah hana buat. Memandung buat yang terjadi dia buat Allah. Yang memandung punya yang kau dikumpul kau. Jadi ada data yang bukan je yang buat Allah. Kehendak Allah. Bukan menang. Hai kehendak Allah. Yang tu betul. Macam mana? Kalau ni enggak, nak kena awak. Kalau ni cara kan kena awak. Kena cara. Nanti dia berdiri, itu bukan tolong, tak kena awak. Mau yang datang aman, kalau tu tinggalnya. Jadi dia pula yang kau tinggalnya. Menyokong katolikanya jika betul-betul benar. Betul benar yang diukuran hanya yang katolik fana awalnya. Betul-betul orangnya juga jangan buat apa. Memandung yang buatnya tingkat fana awal yang ke tingkat nafsu mutmainnah. Orang jangan terbayang ni bukan ini ada gede ni orang tua masih dia kan, bukan mana tua masih. Jadi kalau faham Allah, faham Allah ni, dia kan orang tua masih. Dia tanya dia kan orang yang taat. Dia kata benar yang kan ini ada orang yang kan. Yang punya ni dia kan orang tua masih. Ini mati mana lah, ini mau mati Allah. Yang orang yang kata bukan yang bakana tingkat kehem, pun tingkat sabar. Kedua tingkat rida, ketiga tingkat tu ya, tingkat fana. Mana bukan buat yang kau Allah hanya tak buat. Mana? Najib Allah. Kena orang banyak mentang nafsu marah gaib tingkatnya, bukan-bukannya hanya buat cari Allah. Ini jadi tali kita. Kalau kita ni lagu mana nak juga mau berdoa. Dia nak naik pun untuk demo ni dia lagu. Lagu dia dah mau tali. Dia dah mau tali. Yang bukan kan, teman nama loga kan. Oh yang nama loga kau ni namanya. Oh mana-mana. Nama mana? Berarti baju bawa kayak loga hanya bukan hanya ikut dapur. Ikut dapur. Hanya loga. Dia juga kan nasi baca kuliah hati itu ni. Ni hai itu tak boleh. Bismillah dia. Jadi
Nyata ni buah-buah kita. Hanya kalau baju benang juga tenang macam ni lah. Jadi baju ni sudah kau ada kau kat ilmu. Baju banyak tu tempat menunggu ilmu. Mana baju ilmu? Ini tadi ilmu. Yang bukan punya tentu je wajib anak kerja bukan melabung kau nampak ilmu. Sudah punya tu cuk pakai amal kan gua orang kalau ilmu ilmu punya tu di kita bukan makanan toba. Hai baju tu mana ini? Apa nak bikin ilmu? Mana ni cik makanan? Baru sudah juga ilmu. Ini bukan orang mentang nafsu amarah, tapi kan pakai kan pakaian lo. Pakaian lo nya mentang tingkat awam. Awamnya dalam kata mentang nafsu amarah. Jadi ini kacak nafsu mutmainnah. Kalau dah tu baje. Ingat dah yang ni tu kan. Memang